Ustaz, Ya saya. bapa saya baru je meninggal. Tapi Innalillahi. kenapa mak saya dapat sikit je? Padahal mak saya yang sama-sama cari rezeki. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia macam ni. Sebab itu dalam bab pembahagian pusaka ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, yusikumullahu fi auladikum. Allah Taala memerintahkan supaya kamu ni ambil tahu berkait tentang soal pembahagian harta terhadap warismu, terhadap anak-anakmu. Secara umum kalau kita tengok, kenapa perempuan ni berbanding lelaki dia dapat kurang sikit kan? Saya ringkaskan macam ni. Lelaki, kalaupun dia dapat bahagian pembahagian pusaka tu, kalaupun dia dapat banyak, tapi bukan untuk dia seorang. Dia ada komitmen kan? Dia ada anak, dia ada tanggungan, jadi semua. Jadi bukan untuk dia seorang. Tapi kalau perempuan, walaupun dia dapat tak sebanyak lelaki, tapi perempuan yang dapat bahagian tu semua untuk dia sajalah. Semua untuk dia. Itu kelebihan dia. Jadi ilmu berkait tentang faraid ini adalah ilmu yang dalam agama kita ajar, adalah ilmu yang semakin lama semakin dilupakan. Tujuan agama ajar tentang ilmu faraid ini supaya kita semua bertanggungjawab dan nak mengekalkan keharmonian kita adik-beradik seisi keluarga. Dan juga ingat, bila berlaku kematian, soal hutang piutang si mati mak atau ayah kita atau dalam keluarga kita, lagi wasiat kalau sekiranya ada, lagi tentang faraid tu semua benda ni kalau kita ambil tahu, insya-Allah rumah tangga kita akan bahagia, orang tua kita yang meninggal dunia pun tenang di sana, insya-Allah.